Lah rasa memang tak plan lah kan sebab pakai slipper guys. Nak tengah pakai token. Sekarang pukul 9.22 dekat Siumai. Sensasi badan boleh jadi guna. Energy kan dalam sini 100 kan, sini infinity. Kita orang kat sini. Dah free hair, dah free hair. Saya mengajar untuk free hair. So sekarang kita on balik ke Iju. Tahu dulu nak pergi mana. Hari ini kita akan kumpulkan 10,000 start. Kita kena ada aktiviti, bukan main kerja. Astaghfirullahaladzim. Kita kena ada aktiviti, bukan main kerja. Kita untuk Diamond Putrajaya, semua penumpang. Mana kita? So sekarang kita nak pergi makan. Bayar.
sinilah with Ate. Kau kena dekat lah sebab dia detect aku. So sekarang kita dekat mana? Sekarang kita dekat buat access. Kuat sikit mic di sini. Sekarang kita dekat buat access. So jom nak ambil gambar kan. Comel lah. So Ate here. Ada nak kena sepak lagi. So sekarang kita nak pergi tandas, nak mencari tandas. Mana tandas dia? So ayo kita keluar dari kawasan ni untuk mencari toilet. Boleh duduk-duduk. Tuan Putri nak duduk. Dia punya story kejap. So kita dah beli. So sekarang kita ada dekat sini. Sekejap. Dekat sini. Jom kita cari air. Ate dekat depan. So jom. Kita bayar. So sekarang kita on the way pergi Hanafi untuk photo booth. So jom. Sekarang kita patah balik sebab kita orang dah lajak dah sebenarnya. Dah lajak pas belakang dah. Map fault. So kita jalan balik ke depan. So sekarang kita dah jumpa dah kedai ni. Sekarang ni kita orang nak pilih-pilih dulu apa yang kita orang nak pakai untuk ambil gambar. Ambil macam mana ni, Wing? Satu warna pink. Okay, berada kat mana? Aku nak bungkus shawarma daging. Tak nak makan kat sini. Tapi tengok dulu menu. Kok ada menu yang menarik nak makan kat sini. InsyaAllah. So sekarang kita nak tengok menu. Ada apa je dekat sini. And then kita nak order. Ada banyak gila menu dia. Yang coklat cake tu nanti lepas. Oh, okey. Lagi. Lamb chopstick satu. Bilasing ke? Oh, sekali je. Take away. Shawarma ya? Beef shawarma. Okey, ala carte ke? Ya. Ya, regular ke large? Regular. Regular. Okey, lagi. Ya, itu je. Terima kasih. Nasib baiklah orang tu kasih pindah, guys. Dia tengok betapa struggle-nya. Meja berdua, sempit dan mampus. Tapi makanan banyak gila. Sekarang, Ate pergi solat dulu. So, kita menunggu Ate lah. Okey, kemunculan. Dah datang pun, ya Allah. Biarlah, nak drama sikit. Tahu macam sini. Tahulah rasa apa. Bagi kau. Tak buat tak? Dah lah. Makan lah. Apa buat balik? Sekejap.
Kita dah tak nak drive guys. Saya dah tak boleh jadi passenger. Ada lagi ke? Passenger princess guys. Ni nak sampai mana ni? Perempuan bukan yang tu ke? Sama 6 minit berdiri. So kita malas. Kita naik lift. Sekarang kita nak balik ke tingkat 7. Sekarang tingkat 2. Dah sampai kereta. So itu je untuk second day. So kita jumpa esok pula. Okay. Bye-bye. Coconut shake, air kelapa muda. Nah, kau tak perlu kopi dah kan?